sebahagian besar ada yang kita banyak cover peringkat negeri maupun institusi-institusi swasta maupun yang milik Kementerian Sumber Manusia yang juga menawarkan berbagai program bagi mengisi keperluan kemahiran dan juga tenaga kerja seperti Giat Mara, ILP, College Vocational dan sebagainya. Saya rasa pusat-pusat latihan ini ataupun program-program kursus-kursus yang ditawarkan tidak berbangkitlah. Menyediakan ruang dan peluang serta bantuan keuangan bagi kemudahan untuk anak-anak negeri Terengganu ni memilihnya. Tindak lagi kempen promosi juga perlu. Ahli-ahli yang berhormat dan sebagainya turut membantulah supaya memberi ruang peluang kepada anak-anak ataupun pelajar-pelajar kita dapat menambahkan kemahiran untuk tenaga kerja khususnya di masa-masa yang akan datang. Terima kasih. Terima kasih.